Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Wacana Minda UIA, sekali lagi kita akan berbincang satu tajuk yang akan saya bincangkan secara ringkas dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, iaitu perbezaan nilai keikhlasan di antara seorang Muslim dengan bukan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak mempertikaikan keikhlasan sesiapa. Tetapi dalam soal ikhlas ini, jelas ada perbezaan di antara nilai keikhlasan seorang Islam dan bukan Islam. Yang pertama, nilai keikhlasan kita sebagai seorang Islam ialah kerana perbuatan kita semata-mata kerana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan keikhlasan seorang yang bukan Islam tidak mempunyai matlamat yang khusus, oleh kerana kebaikan yang mereka akan buat adalah untuk kepentingan diri mereka dan kelompok mereka sahaja. Yang kedua, keikhlasan kita sebagai seorang Islam, kita tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia, kerana niat kita adalah untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalimah ikhlas yang memberi makna kepada kita, iaitu putus. Objektifnya adalah putus kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita melakukan perkara, seringkali orang melakukan perkara kerana mendapatkan balasan balik ataupun apa yang mereka buat itu setimpal dengan apa yang mereka dapat. Tetapi bagi kita orang Islam, sama ada kita dapat ataupun kita tidak dapat, apa yang kita buat kebaikan itu, kita hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya di dunia, bahkan kehidupan ataupun balasan akhirat itu adalah yang paling mulia ataupun yang paling utama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, justru marilah kita bersama-sama meningkatkan ikhlasan dalam diri kita. Bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, tapi yang paling penting sekali, kita mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.